Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Manena daripada kru TV PSS. Pada hari ini saya bersama saudara. Nama saya Muhammad Akil bin Adi Simirat. Nama saya Putra Darul Syakimi bin Muhammad Azizul dari kelas 5K1. Muhammad Nur Haris Danish bin Muhammad Razib. Nama karakter Binti Khair Firdaus. Nama saya Ridwan Zulkarnain bin Ruzman daripada 5 STEM 1. Apakah perasaan saudara apabila menerima anugerah kecemerlangan pada tahun ini? Pertama kali, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada mak ayah saya terlebih dahulu. Memang sejujurnya gembira, sedih, semua ada perasaan dia sebab kita sebagai student yang boleh dikatakan banyak main tapi end up kita rasa kejayaan yang sama dengan rakan-rakan yang hebat-hebat. Perasaan saya sangat gembira kerana bukan mudah untuk dapat keputusan yang amat membanggakan ini dengan pergi kelas tuition sana sini dan nak jaga asrama lagi. Itu satu keputusan yang amat membanggakan bagi diri saya. Apakah cabaran terbesar sepanjang memegang jawatan ketua asrama sambil mengekalkan kecemerlangan akademik? Sekarang untuk mengurus asrama ni apabila melibatkan program-program yang ada bersama dengan KPM, JPN, Negeri Selangor. Bila ada program-program tu kita kena menguruskan sambil nak study, kena uruskan program lagi dan kena bagi program itu berjalan dengan lancar lah. Pada pendapat saudara, bagaimana sukan rugby membantu membentuk disiplin dan semangat? Pada pendapat saya, sukan rugby ni dia bukanlah satu sukan yang membentuk disiplin tapi dia membentuk cara hidup. Macam bangun pagi kita kena training, walaupun hari tu kita rasa malas tapi kita kena paksa diri kita untuk buat benda yang kita tak suka. Apakah persediaan atau usaha keras yang saudari lakukan apabila mendapat markah peperiksaan pertengahan tahun, trial SPM dan seterusnya ke SPM sendiri? Antara cara Khaira dulu, Khaira akan buat, ada banyak lah study method Khaira, tapi yang paling penting kita kena buat jadual peperiksaan, jadual study lah paling penting. Selain tu Khaira juga cara Khaira study, Khaira akan buat nota, Khaira akan tulis nota, satu paper tu satu tajuk, tu cara Khaira lah untuk sejarah. So memang tu Khaira dah guna daripada form 1 sampailah form 5 and Alhamdulillah I've been getting A+ since then lah. So untuk yang subjek-subjek lain insyaAllah boleh buat untuk terutama janganlah study last minute sangat InsyaAllah sebulan sebelum periksa kita kena push diri kita untuk study juga. Saudara kan ketua pengawas, so bagaimanakah saudara mengekalkan motivasi untuk terus berjaya dalam pelajaran serta menyeimbangkan dalam kepimpinan sebagai ketua pengawas? Bagaimana saya menyeimbangkan jawatan ketua pengawas saya dengan pelajaran? Yang pertama, saya pegang kata-kata Ustazah saya, Ustazah Azizah, bahawa ketua pengawas tak boleh jahil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya bahawa tugas sebagai ketua pengawas ini merupakan satu amanah yang berat dan saya percaya dekat akhirat nanti saya akan disoal. Jadi saya juga perlu melakukan yang terbaik dalam jawatan ketua pengawas saya dan juga perlu menggalas dan menjalankan amanah saya sebagai seorang pelajar di sekolah ini untuk terus berusaha dalam bidang akademik juga. Apakah nasihat anda kepada batch selepas ini yang akan mengambil SPM dan ingin aktif dalam kurikulum tapi masih cemerlang dalam pelajaran? Bagi saya, enjoy life lah. Sebab apa? Hidup sekali. You belajar betul-betul. You main sukan betul-betul. You pergi uniform, pengangkap semua, you buat betul-betul. Sebab yang penting you pandai bagi masa, itu je. Kalau pagi you dah study, petang you pergi berlari ke whatever, malam you tidur. Pukul 9 you tutup phone, you tidur. Itu je. Sebab kita sama je kalau you pandai jaga masa, sama je dengan life budak asrama. Tak ada beza pun. SBP, Amanah STEM semua sama kalau you pandai jaga masa. Itu yang paling penting. Kalau you tak hati jaga masa, tak hati manage masa, you memang gagal dalam hidup you. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Akhir sekali saya ucapkan sekali lagi tahniah atas pencapaian SPM anda pada hari ini. Terima kasih.